Assalamualaikum, saya Ismail. Pada saya, integriti merupakan tulang belakang kerja kita. Ia tentang kejujuran dan mempunyai prinsip moral yang kuat tentang apa yang kita buat. Integriti itu, kita bersikap jujur, bertanggungjawab dan telus. Ia tentang tidak berkongsi maklumat yang sepatutnya dan tidak menyembunyikan apa-apa yang penting untuk kepentingan universiti. Okey, betul. Integriti tu maksudnya accountability. Tapi ada juga paling simple tanggungjawab. Bertanggungjawab ke atas keputusan. Paling penting kita terimalah teguran sekiranya salah dan kita betulkan hasil teguran tersebut. Kelakuan yang tidak beretika adalah sesuatu perkara yang tidak boleh dirunding. Kita perlu ikut dasar, keperluan undang-undang dan standard etika. Dan ya, kadang-kadang kita perlukan keberanian moral untuk berdiri teguh dengan apa yang betul walaupun sukar. Profesionalism mengikat semua perkara bersama, menunjukkan rasa hormat, komitmen terhadap kecemerlangan dan berusaha meningkatkan kompetensi diri. Ia patut menjadi rutin seharian sebahagian daripada hidup kita. Kerahsiaan adalah paling utama. Menghormati privasi dan melindungi maklumat sensitif dapat bina kepercayaan orang pada kita dan organisasi. Akhir sekali, integriti membina kepercayaan, meningkatkan reputasi kerja, meningkatkan semangat kita dan mengurangkan risiko. Integriti merupakan jiwa kita di UTM. Ia sesuatu yang saya komited secara menyeluruh.